Bismillah. Assalamualaikum. Jumpa lagi kita dalam video kali ni. Sehat ke tu? Cuba kau bayangkan. Ini bukan dialog drama atau filem tau. Ini adalah permintaan mahar yang betul-betul berlaku. Permintaan dari seorang perempuan bernama Katam, dan yang paling gila, permintaan ni diterima oleh seorang lelaki yang kononnya alim. Kisah ni dia bukan sekadar cerita cinta biasa, tapi ia adalah satu kisah tentang macam mana nafsu, dendam dan pegangan agama yang sesat bila dah bercampur boleh meletuskan salah satu tragedi paling dahsyat dalam sejarah Islam. Jadi, persoalan dia, macam mana boleh jadi sampai macam ni kan? Macam mana seorang yang hafal Al-Quran boleh sanggup angkat pedang nak bunuh sepupu dan menantu kesayangan Nabi SAW? Moh kita selongkar kisah di sebaling mahar berdarah ni. Okey, cerita ni watak utamanya bermula dengan seorang wanita. Seorang wanita yang hatinya tu dah penuh dengan api dendam. Nama dia Katam. Katam ni, dia bukan perempuan biasa biasa, Dia ni datang dari keluarga Khawarij yang memang pekat fahaman dia. Dalam Perang Nahrawan, ayah dengan abang dia terbunuh masa menentang tentera Khalifah Ali bin Abi Talib. Jadi, dalam hati dia tu, dendam pada Saidina Ali memang membara. Bagi dia, hutang darah keluarga dia mesti dibalas dengan darah. Tak ada cerita lain. Sekarang, jom kita kenal pula watak lelaki dalam cerita ni. Abdur Rahman Ibnu Muljam. Latar belakang ni cukup ironik, Dulu, Ibnu Muljam ni orang pandang tinggi tau. Dia ni alim, penghafal Al-Quran. Sampaikan Khalifah Umar Al-Khattab sendiri hantar dia ke Mesir untuk ajar orang mengaji. Dulu dia penyokong Saidina Ali. Tapi, bila dia dah terjebak dengan ajaran Khawarij, dia pusing 180 darjah. Inilah pengajaran besar untuk kita, Ilmu penuh di dada pun belum tentu jadi jaminan kalau hati kita tak dijaga. Kalau ada rasa ujub, rasa sombong, dari seorang guru dia bertukar jadi seorang fanatik yang buta. Dari seorang penyokong, dia jadi bakal pembunuh. Jadi ni, bila si fanatik yang dah dibutakan ni bertemu dengan si pendendam yang hatinya membara, apa agaknya jadi? Ibnu Muljam yang memang dah pun ada misi untuk bunuh Saidina Ali, terus jatuh cinta pandang pertama pada si Katam ni. Bila Katam letak syarat mahar yang terakhir tu, kepala Saidina Ali, dia terus setuju tanpa fikir panjang. Inilah dia titik pertemuan antara fanatik buta dengan dendam kesumat. Gabungan nafsu, dendam peribadi yang dibalut pula dengan justifikasi agama yang sesat, memang resepi lengkap untuk malapetaka. Tapi kan, apa sebenarnya ideologi yang dah meracuni fikiran Ibn Muljam dan Katam ni? Kenapa domain ni rasa yakin sangat yang perbuatan domain tu betul? Jom kita cuba faham sikit benda ni. Khawarij ni, kalau kita terjemah terus, maksud dia orang-orang yang keluar. Domain ni keluar atau berpisah dari barisan tentera Saidina Ali masa Perang Siffin sebab tak puas hati dengan keputusan untuk berdamai. Pada pandangan Domain, sesiapa je yang terlibat dalam rundingan damai tu dah kira terpesong dari hukum Allah SWT. Fikiran Domain ni sangat keras, sangat literal, tak ada ruang langsung untuk perbezaan pendapat. Dan inilah dia senjata paling bahaya dalam pegangan Khawarij ni. Takfir. Senang cerita, dema ni mudah sangat-sangat jatuhkan hukum kafir pada orang Islam lain hanya sebab orang tu buat dosa besar pada pandangan dema. Sebaik sahaja label kafir tu dah dilemparkan, apa jadi? Darah orang tu terus jadi halal untuk dibunuh. Nampak tak? Perselisihan faham politik dah bertukar jadi lesen untuk membunuh yang dibalut kemas dengan nama agama. Nampak tak bahayanya kat situ, yuk? Jadi, dengan dendam peribadi, dengan nafsu dan dengan lesen agama dari fahaman takfir, maka terhasillah satu rancangan paling jahat dalam sejarah. Rancangan Domain ni bukan biasa-biasa, Ini konspirasi besar. 3 orang Khawarij, termasuklah Ibnu Muljam, Domain berpakat di Mekah untuk bunuh 3 pemimpin utama umat Islam secara serentak. Sasarannya, Saidina Ali di Kufah, Muawiyah di Damsyik dan Ammar ibnu Al-As di Mesir. Semuanya dirancang nak dibuat pada hari yang sama, 17 Ramadan, guna pedang beracun. Tapi, takdir Allah SWT menentukan hanya rancangan ke atas Saidina Ali je yang menjadi. Waktu subuh yang sunyi, masa Saidina Ali tengah solat, Ibnu Muljam pun menyerang. 2 hari lepas tu, disebabkan racun pada pedang tu, Khalifah keempat Islam menghembuskan nafasnya yang terakhir.
Macam itulah Cor, berakhirnya riwayat salah seorang insan paling mulia di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan mati di tangan musuh dari luar, tapi di tangan seorang muslim yang dulu juga digelar alim, tapi jiwanya dah hancur diracuni. Kisah ni dah jadi lebih 1,400 tahun yang lepas Job. Tapi jangan komen ingat, virus pemikiran macam ni dah pupus, hidup. Virus ni masih ada, cuma dia datang dalam bentuk yang berbeza je. Cuba komen tengok tanda-tanda ni. Senang sangat hukum orang lain kafir sebab tak sependapat. Guna dalil agama sesuka hati untuk halalkan keganasan. Balut dendam peribadi atau agenda politik dengan label jihad. Rasa kumpulan sendiri je yang paling betul, yang lain semua sesat. Tolak mentah-mentah pandangan ulama'-ulama' besar. Tanda-tanda inilah yang kita nampak pada kumpulan-kumpulan pelampau hari ini. Inilah dia, virus Khawarij dalam versi moden. Kalau komen rasa perkongsian ini bermanfaat, silakanlah like, subscribe dan kongsikan. Tak ada paksaan pun. Jadi, apa penawar kepada virus ni? Penawarnya adalah dengan kita berpegang teguh pada jalan majoriti umat Islam, jalan pertengahan, iaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jalan yang ikut sunnah Nabi SAW dan para sahabat. Jalan yang sederhana, tak melampau dan tak mudah nak mengkafirkan orang lain. Kuncinya kat sini, adalah ilmu. Ilmu yang betul dari sumber yang betul. Jangan sesekali biarkan iman kita ni dipandu oleh kejahilan, emosi atau kebencian. Sebabnya, bila emosi dah jadi tuan, akal dan iman kita akan jadi hamba. Itulah yang jadi pada Ibnu Muljam. Ilmu dia banyak, tapi sayang, emosi dan nafsu yang kawal ilmu dia. Dan sebagai renungan terakhir, untuk teman dan untuk kaum semua, cuba kita muhasabah diri kita balik. Dalam hati kita ni, adakah ia betul-betul bersih dari bisikan kebencian? Bebas dari rasa yang kita ni lebih baik, lebih alim, lebih betul dari orang lain. Sebab dari situlah selalunya benih-benih pemikiran ekstrim ni mula bercambah. Kadang-kadang tanpa kita sedar pun. Alhamdulillah. Ingat Cor, jangan main taik. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.